Okey semua, jom kita terus mulakan ulang kaji untuk bab 2 Perlembagaan Persekutuan. Pertama sekali, kita kena faham dulu dari mana datangnya asas perlembagaan kita ni. Apa sistem undang-undang yang dah ada sebelum tu? Sebelum wujudnya perlembagaan kita yang sekarang, ada dua sistem undang-undang utama yang berjalan. Sebelah kiri, kita ada Undang-Undang Negeri Melayu, yang ni berasaskan kuasa raja dan adat tempatan. Sebelah kanan pula, Undang-Undang Inggeris yang dibawa masuk ke negeri-negeri selat. Apa yang paling penting awak kena ingat tentang Undang-Undang Negeri Melayu ni? Semuanya berpusat pada raja. Raja itulah ketua, rajalah yang buat undang-undang dan rakyat pula taat setia sepenuhnya pada raja. Simple kan? Baik, sekarang kita masuk bahagian yang paling popular dalam bab ni. Ciri-ciri utama perlembagaan. Yang ni memang selalu sangat keluar dalam exam. Jadi, tolong beri perhatian lebih sikit ya. Apa yang buat perlembagaan kita ni unik dan istimewa? Sebab ia adalah gabungan mantap antara elemen-elemen tradisional yang dikekalkan dan elemen-elemen moden yang diperkenalkan. Dua-dua ni penting. Okey, kita mulakan dengan yang tradisional dulu. Ada 4 ciri utama yang awak kena betul-betul faham dan boleh jelaskan. Jom kita tengok satu persatu. Yang pertama, semestinya pemerintahan beraja. Kalau dulu Sultan ada kuasa mutlak, lepas merdeka, sistem ni diubah suai jadi raja berperlembagaan. Sekarang, kita ada Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara dan Sultan sebagai ketua negeri. Institusi diraja ni dikekalkan, tapi dalam kerangka perlembagaan. Ciri tradisional kedua ialah kedudukan agama Islam. Perlembagaan dah tetapkan Islam sebagai agama bagi persekutuan. Tapi, pada masa yang sama, perlembagaan juga menjamin hak penganut agama lain untuk mengamalkan agama mereka dengan bebas dan aman. Nombor 3, bahasa Melayu. Ini pun elemen tradisional yang sangat penting. Kedudukannya dikekalkan sebab dari zaman dulu lagi, bahasa Melayu ni dah jadi bahasa utama atau lingua franca kat rantau ni. Jadi ia diangkat sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. Dan yang keempat, kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera. Ini adalah satu tanggungjawab besar yang diamanahkan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk melindungi kedudukan mereka dan pada masa yang sama melindungi kepentingan sah kaum-kaum lain juga. Okey, dah selesai 4 ciri tradisional. Sekarang, jom kita beralih pula kepada 3 ciri moden yang dimasukkan dalam perlembagaan kita. Ciri moden yang pertama ialah kerajaan persekutuan. Maksudnya apa? Maksudnya, kita ada 2 peringkat kerajaan, satu kerajaan pusat dan satu lagi kerajaan negeri. Dan perlembagaan dah bahagikan siap-siap kuasa masing-masing, supaya tak ada perebutkan kuasa. Yang kedua, sistem demokrasi berparlimen. Yang ni pasal kuasa kita sebagai rakyat. Melalui pilihan raya, kitalah yang pilih wakil-wakil untuk masuk parlimen dan bentuk kerajaan. Suara rakyat didahulukan. Dan ciri moden ketiga, kewarganegaraan. Cuba bayangkan, sebelum merdeka, kita ni sama ada rakyat raja atau rakyat British. Tak ada satu identiti yang sama. Jadi, perlembagaan mewujudkan satu status warga negara yang sama rata untuk semua orang yang menyatukan kita semua. Baik, satu benda penting yang awak kena tahu, perlembagaan kita ni bukan macam batu. Ia tak statik. Ia boleh dipinda atau diubah suai untuk ikut keadaan semasa. Jom kita tengok 2 pindaan yang paling besar dalam sejarah kita. Kalau tengok garis masa ni, kita nampak 3 tahun kritikal. 1957, masa perlembagaan asal diwujudkan. Kemudian ada 2 pindaan besar, iaitu pada tahun 1963 dan 1965. Pindaan tahun 1963 ni memang sangat-sangat penting. Kenapa? Sebab ia dibuat khas untuk pembentukan Malaysia. Ia melibatkan 3 perubahan utama, terutamanya dari segi struktur mahkamah untuk merangkumi Sarawak, Sabah dan Singapura serta pewujudan jawatan yang di-Pertua Negeri. 2 tahun kemudian, pada 1965, ada lagi satu pindahan besar. Kali ini, ia dibuat disebabkan perkembangan politik masa tu yang akhirnya membawa kepada pemisahan Singapura dari Malaysia secara rasmi. Jadi, perlembagaan dipindah untuk memansuhkan semua perkara berkaitan Singapura. Okey, kita dah tahu pasal sejarah, ciri-ciri dan pindaan. Soalan yang paling penting sekarang ialah, so what? Kenapa perlembagaan ni penting sangat? Ini adalah soalan kebat yang awak semua kena bersedia untuk jawab. Kalau soalan kebat tanya pasal kepentingan kelembagaan, macam mana nak jawab? Jangan panik. Jom kita tengok beberapa isi penting yang boleh bantu awak dapat markah penuh.
Senang cerita, perlembagaan ni macam tulang belakang negara kita. Ia bagi kestabilan politik, ia lindungi hak-hak asasi kita, ia kuatkan pertahanan negara dan paling best, ia sentiasa relevan sebab ia boleh dipinda mengikut peredaran zaman. Petikan daripada Tun Muhammad Saleh Abbas ni memang cantik sangat untuk jelaskan idea tu. Gabungan unsur tradisional dan moden dalam perlembagaan kita bukan dibuat suka-suka, tapi untuk pastikan negara kita stabil dan terus maju. Baiklah, itu saja untuk sesi ulang kaji pantas kita. Sebagai penutup, cuba fikirkan soalan ni. Macam mana gabungan tradisional dan moden dalam perlembagaan tu membentuk siapa kita sebagai rakyat Malaysia hari ini? Fikir-fikirkan dan selamat maju jaya dalam peperiksaan.